Okay guys, korang nak tak kalau aku bagi tahu korang yang aku ada satu device untuk upgrade korang punya sound system ataupun audio game dekat rumah korang. Aku nak introduce dekat korang Sonic Gear Sonic Bar 7000 HD, sebuah wireless soundbar daripada Sonic Gear. Ni kotak dia. Korang boleh nampak dekat situ? Macam mana pula rupa soundbar ni? Tu. Ini dia. Dekat sini aku letak dekat ruang tamu aku dengan TV, aku attachkan dengan TV aku, and dekat TV tu pula aku dah pasangkan smart stick yang kita orang boleh enjoy movie dekat sini dengan soundbar ini. Nak tahu macam mana soundbar ni punya sound quality? Jom kita tengok. Untuk pengetahuan korang, Sonic Bar HD 7000 ni boleh connect dengan pelbagai method. Method pertama, korang boleh guna Bluetooth 5.0. So kalau korang nak connect dengan korang punya smartphone, dengan korang punya tablet, iPad ataupun laptop, tak ada masalah. And kalau korang nak connect dengan korang punya home theater system macam aku dekat TV belakang ni pun boleh juga. Dia ada bagi beberapa kabel. Kabel pertama dia bagi adalah 3.5mm jack. So ni korang boleh cucuk terus dekat TV. Korang boleh juga pakai optic cable, dia ada bagi juga. And last but not least, dia pun ada bagi HDMI port untuk HDMI ARC yang menjanjikan kualiti audio yang lebih baik. And dalam packaging juga disertakan dengan wireless remote control macam ni. So all those basic controls lah, macam play pause button, next, previous button, mode button korang nak tukar between different connection mode, and also korang boleh control volume melalui remote ni juga, and also korang boleh control korang punya bass and treble melalui remote ni juga. And dia pun ada bagi power adapter dekat sini. Soundbar ni menggunakan DC 21V punya plug, and last but not least dia ada bagi sekali dengan wall mount installation guide kertas ni. So korang boleh guna kertas ni untuk sebagai korang punya guide. Let's say korang tak nak letak dekat meja belakang macam aku ni, korang boleh actually mount dekat dinding korang. Depends lah. Cuma aku tak buat sebab aku malas nak drill, so aku just letak dekat atas meja macam dekat belakang tu. Jangan risau, dia orang bagi sekali semua satu set dengan screw and also wall plug. Dan satu lagi features yang korang perlu tahu, soundbar ni juga datang dengan different equalizer setting. So depends kepada penggunaan korang. Korang nak guna untuk main game ke, nak dengar lagu ataupun nak tengok movie, korang boleh adjust equalizer tu menggunakan remote tadi supaya dia fit korang punya preferences. Dengan harga bawah RM180 sahaja, korang dah dapat dah satu device yang boleh level up korang punya audio experience. Tak kisahlah untuk korang punya home theater ke, home office ke, korang punya studio ke, all of that Sonic Bar HD 7000 ni boleh provide untuk korang. So korang berminat untuk upgrade korang punya audio system dekat rumah, korang boleh check out kita orang punya link dekat bio IG kita orang, ataupun boleh check kita punya story highlight. Link kepada official Shopee page ada dekat situ. Pergi tekan. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye.